Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu, 18 hari bulan Mac 2026 Masehi bersamaan dengan 28 Ramadan 1447 Hijriah. Seperti biasa, sekarang pukul 6.56 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya tunggu semaya ke apa? Tunggu masuk maghrib, buka puasa, kemudian sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib itu saya pergi ke mana, ke masjid untuk sembahyang isyak dan juga sunat tarawih. Lepas tu singgah kedai Fikri seperti biasa lah, malam-malam dapat minum-minum malam. Lepas tu balik dalam pukul 1 kita bergerak. Lepas tu tidur agak lewat kot lah. Lepas tu sahur pada pukul, bangun sahur pada pukul 5. Pukul 5 tu, tepat pukul 5 bangun. Makan sahur, kemudian sembahyang subuh pada 6.20. Lepas tu tidur sekejap, bangun pada pukul 9.30. Terus pergi siap-siap lebih kurang. Terus pergi sambung kerja malam lah, buat sutuh tu. Buat apa, garah kereta, bukan sutuh, garah kereta. Terus pergi kereta, saya nak buat kerja tu. Lepas tu selesai tu dah pukul 12.30. Terus balik ke rumah. Balik ke rumah tu tidur lah. Kemarin kat channel 5. Channel 2 sampai channel 5. Mau pergi berambil 2 sehingga 5. 4 channel lah kemarin. Dah upload. Hari ni dah banyak dah video dah edit untuk di upload semula ke channel lain pula, ataupun boleh mesti channel ni, channel 2 lah. Fokus ni channel 2. Banyak lagi video tak ada edit. Mungkin tak ada lah. Mungkin di post pun tak lepas lah pula. Sebab video tu khusus special untuk edition Ramadan lah. Jadi kena tu lah. Untuk dihantar ke tu lah. Ke tak lepas lah. Di post pun tak lepas lah waktu tu. Kisah duk cerita pasal itulah, tentang Ramadan lah. Bukan personal peribadi. Channel AI gitulah. AI ambil dia, upload dia, download daripada Facebook, edit semula, post ke YouTube ataupun dan juga TikTok. Okey, untuk TikTok dan untuk TikTok dan juga YouTube. Okey. Lepas tu tidur sekejap, bangun pada pukul 3.35, bangun mandi terus sembahyang Zuhur. Kukunyah mesejnya tu, lepas tu tak tidur lah sembahyang tu, duduk edit video gitulah sembahyang ni. Masa cepat belah juga ni. Ni nak masuk maghrib ni tak lama dah. Kali ni tepat pukul 7 dah. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Lepas sembahyang asar ni dalam pukul 6.40 sembahyang asar. Lepas tu 6.50 ni terus buat video ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.